Stroke atau infarksi miokardium adalah penyakit yang boleh kita katakan secara muktamad boleh dihapuskan. Terdapat kaedah yang jelas untuk mencegahnya daripada berlaku. Tidakkah memastikan anda tidak mengalami stroke seumur hidup merupakan kaedah yang paling wajar untuk kesihatan anda, walaupun ia mungkin menyebabkan pakar neurologi seperti saya kehilangan pekerjaan? Petua yang ingin saya kongsikan adalah salam sejahtera para pelanggan saluran Kembara Sihatku. Saya Dr. Abdul Rahman, seorang pakar neurologi dan penulis buku Sebelum Otak Berhenti. Pendarahan otak adalah lebih berbahaya. Kadar kematian akibat strok iskemia salur darah tersumbat adalah sekitar 5%. Walau bagaimanapun, untuk pendarahan otak, kadarnya adalah sekitar 40%. Kebanyakan organ yang sangat penting dalam badan kita mempunyai tekanan dalaman yang tinggi. Khususnya otot, ia mempunyai tekanan yang sangat tinggi, hampir sekeras batu, yang memberikan sokongan untuk menghalang dinding salur darah daripada pecah. Tetapi otak hanyalah seperti air. Ketumpatannya hampir sama dengan air, jadi tekanan pada dinding salur darah adalah lebih kuat. Jika keadaan memungkinkan untuk ia pecah, ia akan pecah begitu sahaja. Ia akan terus pecah sehingga tekanan otak yang seperti air ini seimbang dengan tekanan pendarahan. Oleh itu, walaupun salur darah kecil yang pecah boleh menyebabkan gumpalan darah hematoma yang besar. Satu lagi perkara ialah sel-sel otak adalah sel yang paling lemah dalam badan kita. Apabila diceroboh, ia adalah yang paling cepat mati. Untuk melindungi sel-sel otak, badan kita telah melalui evolusi yang luar biasa. Badan kita melindungi otak dengan tengkorak yang paling tebal, 3 lapisan membran, dan bahkan meletakkan cecair cerebrospinal untuk membuat otak terapung, memberikannya daya apungan. Pelbagai cara telah dilakukan untuk melindungi otak. Tetapi walaupun begitu, apabila pendarahan berlaku, sebab anda merasa sakit apabila cedera di tempat lain adalah kerana tisu di situ menganggap darah di luar salur darah sebagai benda asing. Darah sepatutnya hanya beredar di dalam salur darah. Di dalam salur darah, sel darah merah tidak boleh keluar dan hanya perlu membekalkan oksigen, manakala plasma pula bertukar-tukar nutrien dan menerima bahan buangan. Hanya apabila ada insiden, sel darah putih akan keluar dari salur darah untuk memulakan tindak balas yang dipanggil keradangan, tetapi tiba-tiba dinding salur darah pecah seperti empangan dan darah melimpah masuk seperti banjir. Tisu-tisu badan kita sangat takut kepada hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Anda mungkin fikir hemoglobin ini sangat baik untuk badan, tetapi ia sebenarnya mempunyai ketoksikan terhadap semua tisu. Jadi ia mempunyai neurotoxicity dan sel-sel saraf mula mati. Kedua, apabila plasma keluar, ia akan berfikir, oh, ia pecah dan mula membentuk gumpalan darah seperti yang saya sebutkan tadi. Protein plasma terakhir yang penting untuk membentuk gumpalan darah, yang dipanggil trombin, juga memberikan ketoksikan. Apabila ketoksikan ini berlaku, badan kita bertindak balas seolah-olah musuh dari luar telah menceroboh. Sel darah putih dalam darah akan pergi dan memakannya. Proses memakan ini kita panggil keradangan. Ia bukan sahaja memakan benda asing untuk menyelesaikannya, tetapi ia juga memakan semua bahagian yang dianggap tercemar. Sambil memakan, keradangan boleh menjadi lebih teruk. Contohnya, apabila kita jatuh semasa berlari dan lutut kita luka, jika kita tidak membersihkannya dengan betul semasa kecil, nanah akan terbentuk. Nanah itu bukanlah sesuatu yang kotor, tetapi ia adalah mayat sel darah putih yang telah keluar dari salur darah untuk membunuh kuman dan mati dalam pertempuran. Ia adalah komponen badan kita sendiri. Nanah itu sendiri kemudiannya boleh menyebabkan keradangan, jadi adalah betul untuk membuangnya. Proses inilah yang berlaku semasa pendarahan otak. Dalam proses darah dianggap sebagai bahan asing dan dimakan secara berleluasa, sel-sel otak turut musnah. Tekanan fizikal yang disebabkan oleh penyebaran darah itu sendiri, kerosakan kimia akibat komponen darah dan tindak balas keradangan yang berlebihan untuk melindunginya. Semua ini menyebabkan kerosakan menjadi lebih besar. Sesuatu yang mungkin anda tidak pernah dengar ialah sebab appendicitis akut perlu dibedah dengan cepat melalui pembedahan terbuka atau laparoskopi adalah kerana jika ia pecah, rongga abdomen boleh tercemar dan boleh menyebabkan kematian. Jadi bagaimana pembedahan dilakukan? Pesakit mungkin datang dalam keadaan sudah pecah. Dalam keadaan pecah atau berdarah, pesakit dibawa ke bilik bedah, rongga abdomen dibuka dan dibersihkan dengan teliti. Darah itu sendiri menyebabkan keradangan yang besar, jadi penting untuk membuang darah tersebut. Kemudian bahagian yang pecah dijahit dengan cepat dan darah yang kurang diganti dengan pemindahan darah. Ini adalah proses yang sangat fizikal. Ia pecah, jadi kita tampal, kita basuh dan kita isi semula. Otak tidak boleh melakukan itu.
Sebab otak tidak boleh melakukannya bukan kerana pendarahan itu menyebabkan anemia sehingga perlu diisi semula, tetapi kerana ia tidak boleh dibasuh. Sebaik sahaja anda cuba membasuhnya, seluruh otak akan rosak. Seperti yang saya katakan, ketumpatan otak hampir sama dengan air. Jadi saat anda membuka otak dan cuba membersihkan darah, seluruh otak akan mati. Ia adalah sesuatu yang tidak boleh dicuba sama sekali. Jadi sebenarnya selepas otak tercemar dengan darah, satu-satunya cara adalah sama ada ia menjadi lebih baik melalui proses pembersihan semula jadi atau menggunakan ubat anti radang yang sangat kuat. Oleh itu menjadi masalah yang sangat penting bahawa prosedur yang boleh kita lakukan secara fizikal, intuitif dan logik tidak dapat dilakukan pada otak. Kawasan itu seringkali menjadi lubang dan rosak sepenuhnya, sama seperti trauma fizikal dan sukar untuk dipulihkan kemudian. Itulah sebabnya pendarahan otak pada dasarnya adalah penyakit yang jauh lebih teruk. Pendarahan otak semuanya menyedihkan. Sebenarnya bahagian yang paling menyedihkan ialah jika individu-individu ini didiagnosis awal, aneurisma boleh ditemui. Pendarahan otak boleh dibahagikan kepada dua jenis. Pendarahan intracerebral, di mana salur darah kecil di dalam tisu otak pecah, dan pendarahan subarachnoid, di mana salur darah besar yang mengelilingi bahagian luar otak pecah. Kadar kematian pendarahan subarachnoid adalah sekitar 40 hingga 50%. Pendarahan subarachnoid adalah pendarahan yang sangat serius yang boleh menyebabkan kematian mengejut pada usia yang agak muda, sekitar 40-an dan 50-an. 85% daripadanya berlaku kerana sesuatu yang dipanggil aneurisma pecah. Oleh kerana salur darah besar mempunyai keanjalan yang baik, ia menggelembung seperti belon. Tetapi dinding salur darah menyedari bahawa ia tidak boleh pecah, menyebabkan sel-sel salur darah membiak dan ia terus membesar. Semakin besar ia, semakin tinggi kemungkinan ia pecah. Salur darah tidak dapat dirasai simptomnya. Selalunya, aneurism yang bersaiz beberapa sentimeter pun mengejutkan apabila dilihat pada imbasan CT. Tetapi dalam kebanyakan kes, pesakit hidup tanpa merasai apa-apa. Adakah cara untuk mengetahui perkara ini terlebih dahulu? Dengan teknologi perubatan moden hari ini, penemuan awal adalah mungkin. Jika anda berumur lebih dari 40 tahun, anda boleh melakukan imbasan yang dipanggil MRA. Apa yang biasanya disebut sebagai MRI adalah untuk mengimbas tisu otak itu sendiri, manakala MRI adalah untuk mengimbas salur darah sahaja. Teknologi MRI ini sangat maju. Jadi jika anda melakukannya, anda boleh menemui aneurisma yang menggelembung dari saiz yang sangat kecil. Jika ia ditemui dalam keadaan besar dan berisiko untuk pecah, kita boleh masuk melalui angiografi cerebrum dan meletakkan gegelung di dalamnya untuk menyekatnya. Dengan itu, kita dapat menghalang kemungkinan ia pecah seumur hidup. Walaupun agak mahal, bukankah lebih baik untuk melakukannya sekali? Kosnya berpatutan di Malaysia, tidak seperti di sesetengah negara maju lain di mana kosnya terlalu tinggi sehingga tidak mampu dibayangkan. Betul yang ingin saya kongsikan adalah ramai yang datang ke hospital pengajar atau hospital pakar utama berfikir bahawa mereka akan mendapat imbasan terbaik dan sanggup membayar mahal. Mungkin saya akan dimarahi oleh pengarah hospital kerana mengatakan ini, tetapi kos di hospital peringkat ketiga adalah yang paling mahal. Kebanyakan caj perubatan yang tidak dilindungi insurans ditetapkan pada harga tertinggi. Saya tidak sepatutnya bercakap sejauh ini, saya mungkin akan dimarahi. Jika matlamat anda adalah memerlukan penilaian yang sangat terperinci setaraf hospital universiti, maka rawatan yang dilindungi insurans adalah perlu. Jika anda ingin membuat imbasan tanpa perlindungan insurans dan anda tahu kepala anda normal, maka anda boleh bertanya di banyak pusat saringan kesihatan atau pusat MRI di sekitar anda. Tanya sahaja berapa harganya. Dan satu lagi perkara yang boleh anda tanya ialah tentang peralatan MRI. Anda mungkin tahu perkataan ini. Berapa Tesla? Tanyalah begitu. 3 Tesla adalah medan magnet yang sangat tinggi, jadi ia adalah MRI dengan resolusi yang sangat tinggi, iaitu MRI tahap tertinggi. Jika anda boleh mendapatkan MRI 3 Tesla dengan harga yang sangat murah, anda harus segera ke sana. MRI 1.5 Tesla juga sangat baik. Jadi jika ada tempat yang menggunakan peralatan terpakai yang lebih rendah daripada itu, anda perlu berhati-hati. Jika anda boleh mendapatkan imbasan MRI 1.5 Tesla atau lebih tinggi di sekitar anda dengan harga yang berpatutan dan anda berumur lebih dari 40 tahun, maka wajar untuk melakukannya sekali. Terdapat kaedah yang jelas untuk mencegahnya.
Saya berpendapat bahawa memastikan strok tidak berlaku seumur hidup, walaupun pakar neurologi seperti saya mungkin kehilangan pekerjaan, adalah kaedah yang paling wajar untuk kesihatan anda. Jika anda berumur 50 tahun ke atas, anda perlu tahu tahap anda dengan tepat. Sama ada anda hanya mempunyai faktor risiko dan belum mengalami aterosklerosis, atau anda sudah mengalami aterosklerosis. Jika anda sudah mengalami aterosklerosis, anda harus menganggap diri anda berada di peringkat pra-stroke. Sejak itu, anda mesti menjalani gaya hidup sihat dengan bersungguh-sungguh. Saya akan terangkan secara ringkas mengapa ini berlaku. Salur darah yang sihat boleh mengalami kecederaan pada dindingnya dalam pelbagai situasi. Kecederaan fizikal disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Dinding salur darah mungkin meregang kerana tekanan tinggi, atau kecederaan kimia boleh disebabkan oleh tabiat pemakanan yang salah atau merokok. Toksin boleh masuk dan mencederakan salur darah. Jika anda meneruskan gaya hidup yang menyebabkan kecederaan akan berlaku di merata tempat. Dan jika individu itu kebetulan mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi dalam darahnya, kolesterol adalah komponen yang sangat penting dalam badan. Ia adalah nutrien penting, begitu penting sehingga kan semua sel tahu cara menghasilkannya sendiri. Tahu cara menghasilkannya bermakna jika anda makan banyak, ia boleh menjadi berlebihan. Di antara bahan yang boleh dihasilkan oleh badan, ia bahkan boleh dihasilkan melalui glukosa. Badan kita menghasilkan kolesterol melalui karbohidrat kerana ia menganggapnya perlu. Tetapi yang paling banyak menghasilkannya adalah hati. Hati menghasilkan banyak kerana terdapat organ yang memerlukan kolesterol. Dengan kolesterol, ia menghasilkan hormon seks dan hormon steroid. Hormon steroid adalah hormon yang melindungi badan kita dan hormon seks adalah hormon untuk pembiakan. Jadi kolesterol adalah bahan utama untuk pertumbuhan dan pembiakan manusia. Kerana ia begitu penting, semua sel menghasilkannya. Dan hati menghasilkan lebih banyak lagi untuk dihantar ke dalam darah. Kemudian kelenjar, adrenal, ovari dan testis yang memerlukannya akan menerimanya untuk menghasilkan hormon. Tetapi kerana kita makan dengan terlalu banyak, ia menjadi berlebihan. Jadi organ-organ ini mula menolak. Saya tidak mahu lagi. Kolesterol yang semakin banyak beredar dalam darah inilah yang dipanggil hiperlipidemia. Oleh kerana ia tidak diperlukan lagi, hati sepatutnya berhenti menghasilkannya dan mengambilnya semula, tetapi proses pengambilan semula tidak begitu berkembang secara evolusi. Dari perspektif manusia, selama 350,000 tahun kita kekurangan dan tiba-tiba selama 50 tahun kita berlebihan, ia tidak masuk akal. Jadi ia tidak diambil semula dengan baik dan terus berlegar di dalam darah. Dinding salur darah pula telah cedera. Cedera akibat tekanan darah tinggi atau sebab lain. Kemudian kolesterol ini, seperti orang yang disisihkan dan mencari tempat untuk diterima, akan melekat di situ. Kolesterol yang melekat pada dinding salur darah adalah seperti orang yang disisihkan. Makrofag di situ akan memakannya. Ia memakannya tanpa henti sehingga makrofag itu menjadi kuning dan pecah. Makrofag baru akan datang dan memakannya lagi. Sel darah putih masuk dan memakannya lagi. Aterosklerosis adalah keradangan kronik yang sangat tipikal. Proses ini berlaku selama beberapa tahun. Gumpalan kolesterol seperti tumor terbentuk di dinding salur darah dan ia terus membesar. Inilah aterosklerosis. Peringkat perkembangan aterosklerosis ini bagi setengah orang yang sangat teruk berlaku dalam 23 tahun, tetapi biasanya ia tumbuh perlahan-lahan selama 5 hingga 10 tahun. Anda tidak akan merasainya sama sekali. Anda tidak boleh merasainya. Dan walaupun aterosklerosis ini menyekat dinding salur darah, ia tidak menjadi masalah besar sehingga satu ketika. Kerana ia mengandungi kolesterol, ia lembik. Tetapi ada kalanya ia pecah akibat tekanan darah. Apabila ia pecah di bahagian dalam, gumpalan kolesterol yang kotor akan melimpah keluar dari dinding salur darah. Platelet akan melihatnya dan tersalah anggap. Ini pendarahan dan mula membentuk gumpalan darah. Aterosklerosis yang telah menyumbat dinding salur darah secara perlahan-lahan selama 20 tahun tanpa sebarang masalah, tiba-tiba dalam masa 30 minit, salur darah tersumbat kerana gumpalan darah. Inilah stroke iskemia. Yang paling penting adalah untuk tidak membiarkan aterosklerosis terbentuk sama sekali. Faktor yang mempercepatkan aterosklerosis adalah diabetes. Yang menyebabkannya pada mulanya adalah tekanan darah tinggi dan merokok. Kolesterol menjadi bahan mentah di sini. Ini semua adalah faktor risiko yang berasaskan sebab-sebab saintifik yang logik. Walaupun bersendirian ia boleh menyebabkan perkara ini, tetapi jika bertindih ia akan berlaku dengan lebih cepat. Jadi jika anda mempunyai faktor-faktor ini, anda harus berfikir
Aterosklerosis boleh berlaku di semua salur darah di seluruh badan saya. Dan ujian aterosklerosis yang paling mudah adalah ultra bunyi karotid. Apabila arteri karotid diperiksa, tahap aterosklerosis akan dijadikan sebagai penunjuk. Ia bukan untuk melihat sama ada kawasan ini berbahaya, tetapi sebagai ujian saringan kesihatan untuk menganggarkan tahap aterosklerosis di seluruh badan anda berdasarkan keadaan di sini. Jika ultra bunyi karotid yang paling mudah dan tidak berbahaya menunjukkan aterosklerosis yang agak lanjut, ini bermakna badan anda mungkin dalam keadaan yang sangat teruk, anda berada di peringkat yang sangat serius sekarang. Jika anda telah melakukan ujian sedemikian dan tiada apa-apa, jika ia bersih, maka kemungkinan besar tiada aterosklerosis di seluruh badan anda. Mungkin ada di tempat lain, tetapi jika ada risiko itu mesti diuruskan dengan teliti supaya tidak beralih kepada aterosklerosis. Jika anda tidak menguruskan risiko itu, aterosklerosis akan menjadi lebih besar. Risiko itu mesti diuruskan dengan lebih teliti dan jika insiden telah berlaku, maka anda mesti menganggap bahawa terdapat aterosklerosis yang boleh pecah di seluruh badan. Dengan menyesuaikan diri dengan tahap anda dan mengikut preskripsi yang terbukti secara saintifik, anda boleh berhenti pada tahap itu. Walaupun anda berhenti pada tahap 2, anda adalah orang yang tidak akan mengalami strok sehingga mati. Sebaik sahaja anda mencapai tahap 3, penderitaan bermula. Malah jika anda telah mencapai tahap 3, jika anda banyak pulih, anda boleh belajar dari pengalaman itu dan hidup sebagai orang normal. Yang terbaik adalah pada usia 20-an, 30-an, 40-an untuk mencegah faktor risiko daripada timbul. Atau jika faktor risiko telah timbul, gunakan pelbagai rawatan untuk memastikan ia tidak menjejaskan salur darah sama sekali. Itulah kuncinya. Jadi, stroke atau infarksi miokardium adalah penyakit yang boleh kita katakan secara muktamad sebagai penyakit yang boleh dihapuskan. Ia adalah komplikasi. Ia bukan penyakit yang timbul dengan sendirinya. Ia adalah penyakit yang timbul secara berperingkat akibat faktor risiko yang anda tidak sedari dan kemudian muncul secara tiba-tiba. Anda mungkin tidak menyedarinya, tetapi terdapat proses pembentukan yang panjang tersembunyi di sebaliknya. Jika anda mengetahui proses pembentukan itu di pertengahan jalan, anda boleh menghentikannya pada tahap itu. Dan walaupun ia adalah peringkat terakhir, ada cara untuk menghentikannya pada tahap itu. Jalani gaya hidup sihat. Satu ayat ini bermakna ia adalah sesuatu yang anda sudah tahu pada tahap akal sihat. Makan dengan baik. Makan dengan baik tidak bermakna makan banyak tetapi makan secara seimbang. Urus berat badan. Jangan naik dan jangan turun. Bersenam. Sekurang-kurangnya 1 jam sehari senaman aerobik. Bukan senaman anaerobik. Bukan senaman yang berat. Jika penat, bahagikannya. Periksa kolesterol dan gula darah anda sekali setahun. Jika anda menghidapinya, periksa setiap 3 hingga 6 bulan untuk melihat sama ada anda mengekalkan paras normal. Jika anda merokok, berhenti segera. Kurangkan pengambilan alkohol. Tidur dengan cukup. Anda boleh membeli alat pengukur tekanan darah seperti mainan dan menguruskan tekanan darah anda sendiri pada bila-bila masa seumur hidup. Itulah ceritanya. Penyakit vaskular ni bukanlah penyakit yang menyusahkan manusia sepanjang 350,000 tahun sejarah manusia. Kerana jangka hayat purata hanya sekitar 40 hingga 50 tahun, ia adalah penyakit yang berlaku selepas itu. Jadi sebenarnya ia adalah penyakit yang tidak akan dihidapi walaupun anda hidup sewenang-wenangnya. Apabila jangka hayat purata melebihi 80 tahun, salur darah akan memasuki usia yang tidak sihat jika anda terus hidup seperti itu. Jadi, jika anda ingin memanjangkan keadaan salur darah sihat anda perlu bersedia untuk salur darah tersebut semasa muda dan kaedah-kaedah itu tidak jauh berbeza daripada apa yang anda tahu pada tahap akal sihat. Sebenarnya makna simptom amaran adalah salur darah itu tersumbat dan bernasib baik dapat terbuka semula. Bahaya besar simptom amaran ialah strok boleh berlaku lagi sejurus selepas itu. Tetapi masalahnya, ia sering sukar untuk dinilai walaupun oleh doktor, jadi terdapat banyak maklumat yang salah dalam banyak siaran atau klip YouTube. Contoh maklumat salah yang tipikal ialah kadar kejadian strok di negara kita adalah sekitar 110,000 kes setahun. Kadar kejadian ini meningkat sedikit demi sedikit. Kadar kematian juga hampir 20% dan kadar kecacatan adalah 30,000-40%, yang bermakna ia adalah penyakit yang sangat menakutkan. Perkataan stroke itu sendiri berasal daripada gabungan perkataan yang bermaksud tiba-tiba dan pukulan. Jadi ia bermaksud otak tiba-tiba menerima pukulan.
Ia merujuk kepada penyakit yang tidak termasuk trauma. Satu-satunya punca vaskular yang boleh berlaku secara tiba-tiba dan spontan di dalam otak. Keadaan di mana salur darah tiba-tiba tersumbat dan menyebabkan nekrosis, kematian tisu dipanggil stroke iskemia, dan keadaan di mana ia pecah dipanggil pendarahan otak. Kedua-duanya diklasifikasikan dan dibincangkan. Apa yang paling menyedihkan dalam hidup saya ialah dalam banyak kes, walaupun stroke berlaku pada peringkat awal, tahap kecacatan pesakit boleh dipulihkan dengan banyak melalui rawatan kecemasan atau rawatan yang sesuai. Bahaya besar simptom amaran ialah stroke boleh berlaku lagi sejurus selepas itu, tetapi ada ramai pesakit yang mengalami simptom amaran tetapi mengabaikannya dan terus berehat atau tidur kerana menganggapnya bukan apa-apa, dan kemudian datang ke hospital keesokan paginya dengan separuh badan lumpuh. Malah ada juga kenalan saya, jika pada masa itu mereka tidak tidur dan kami memberikan rawatan aktif di hospital, keadaan pesakit boleh dipulihkan sepenuhnya pada peringkat awal, tetapi kecacatan itu kekal dan mereka menderita selama 1-2 tahun. Makna sebenar waktu IMAS ialah ada rawatan yang kritikal. Walaupun pesakit kini mengalami stroke dan kerosakan neurologi, ada rawatan yang sangat kritikal yang boleh mengembalikan anda kepada normal sepenuhnya. Itulah masa di mana rawatan itu berkesan. Trombolisis yang diberikan melalui suntikan intravena adalah 4.5 jam. Kaedah masuk terus ke dalam otak untuk membuang gumpalan darah mesti dilakukan dalam masa kira-kira 6 jam. Adakah prosedur itu mustahil selepas masa itu berlalu? Tidak. Prosedurnya sama. Prosedur itu sendiri boleh mengeluarkan semuanya, tetapi sel-sel otak sedang mati. Semua sel dalam badan kita, jika rosak teruk, akan bertukar menjadi parut atau tidak dapat dijana semula. Apabila rosak sedikit, sel-sel seperti sel dinding perut, sel kulit atau sel hati boleh pulih hampir sepenuhnya. Terutamanya hati, walaupun rosak, ia boleh kembali seperti asal. Otak, anda boleh anggap ia tiada langsung. Ada sedikit, tetapi itu pada tahap akademik. Anda tidak boleh mengharapkan keupayaan penjanaan semula otak pada tahap itu. Anda harus menganggap bahawa sel-sel otak yang anda miliki semasa lahir adalah sel-sel otak yang akan anda miliki seumur hidup. Semasa lahir pada usia 1 tahun adalah masa sel-sel otak paling banyak. Ia terus berkurangan seiring dengan penuaan. Apabila stroke iskemia atau pendarahan otak berlaku, sejumlah besar sel otak mati serentak. Sel-sel ini melakukan begitu banyak kerja, jadi kekuatan mereka untuk melindungi diri sendiri sangat lemah. Walaupun aliran darah terputus selama 30 saat atau 1 minit, ia mula mati serta-merta. Dan kerana ia tidak dapat dijana semula, ia akhirnya bertukar menjadi parut. Jadi jika aliran darah ke otak terhenti, kawasan teras di mana aliran darah paling sedikit akan mati sepenuhnya. Kemudian terdapat kawasan yang dipanggil penumbra di mana aliran darah berkurangan. Kawasan inilah yang menjadi sasaran rawatan. Apabila salur darah tersumbat, kawasan ini secara beransur-ansur mengembang. Jadi selepas 6 jam, seluruh kawasan aliran darah itu mati. Walaupun gumpalan darah dikeluarkan, sel-sel semuanya telah mati. Jadi apa yang kita berikan tidak bermakna apa-apa. Jadi makna adanya waktu emas selama 6 jam bukanlah bermakna jika anda sampai dalam masa 6 jam, anda boleh dirawat. Ia bermakna lebih cepat, lebih baik. Semakin awal anda datang dan semakin awal rawatan dilakukan, semakin tinggi peluang untuk pulih sepenuhnya. Terutamanya untuk stroke iskemia, jika ada hospital yang boleh anda sampai dalam masa 6 jam, anda mesti mempertaruhkan nyawa anda untuk sampai ke sana secepat mungkin. Sebenarnya, jika infarksi kecil berlaku pada hati, buah pinggang atau usus, kita tidak akan dapat mengetahuinya. Tetapi untuk stroke iskemia, kerana otak mengawal seluruh badan kita, walaupun infarksi kecil berlaku, kita sering dapat mengetahui simptomnya dengan cepat. Jadi kemungkinan untuk merasai infarksi itu sendiri sebagai simptom adalah lebih tinggi. Mengenai simptom stroke, jangan salah faham. Terdapat banyak maklumat yang salah dalam banyak siaran atau klip YouTube tentang simptom amaran. Contoh maklumat salah yang tipikal ialah sakit kepala yang berpanjangan atau pening yang kronik. Keadaan saya tidak baik akhir-akhir ini, badan saya lemah, kelopak mata saya berkedut, mulut saya tidak kuat di sebelah, ramai yang menyebut simptom seperti ini. Sebenarnya, pesakit stroke mengalami simptom neurologi secara tiba-tiba. Jadi simptom kronik yang telah lama wujud pada dasarnya tidak banyak.
Kes di mana simptom amaran berlaku, sebenarnya makna simptom amaran adalah salur darah itu tersumbat dan bernasib baik dapat terbuka semula. Jadi simptom amaran stroke adalah sama sepenuhnya dengan simptom stroke. Jika anda tahu simptom stroke, anda juga boleh memahami simptom amaran. Simptom stroke itu sendiri adalah lumpuh separuh badan, seperti tidak bertenaga, tangan dan kaki tidak boleh diangkat, atau rasa kebas separuh badan seperti ini bukan badan saya, atau tiba-tiba tidak boleh bercakap, tidak faham percakapan, atau penglihatan tiba-tiba kabur, sebelah mata tidak nampak, atau tiba-tiba pening dan terhuyung hayang. Simptom-simptom ini datang secara tiba-tiba dan teruk, itulah kebanyakannya simptom stroke. Jika simptom itu datang dan kemudian hilang, itulah simptom amaran. Ini kerana salur darah itu tersumbat dan bernasib baik terbuka semula, jadi anda mesti segera ke hospital. Ini kerana terdapat lesi prekursor yang dipanggil aterosklerosis, di mana gumpalan darah terbentuk dan kemudian larut, jadi ia boleh berlaku lagi pada bila-bila masa. Kerana ia berlaku dan kemudian pulih, ada yang berfikir, mungkin keadaan saya tidak baik sekejap tadi, mungkin saya bermimpi atau salah sangka. Mereka cenderung berfikir secara positif. Akhirnya, selepas tidur, mereka mengalami strok yang besar dan menjadi masalah. Jika anda datang ke hospital, ia boleh dihalang pada peringkat simptom amaran. Jadi kepentingan simptom amaran adalah ia sama dengan simptom strok. Ia bukan simptom sakit kepala atau pening kronik yang biasa diketahui. Kerana sakit kepala dirasai di kepala, orang berfikir ia pasti memberitahu tentang masalah salur darah di otak. Secara saintifik itu agak salah. Kerana otak sebenarnya adalah organ yang tidak dapat merasakan kesakitannya sendiri. Uniknya, membran otak di luar otak yang merasakan kesakitan dan dinding salur darah otak boleh merasainya. Otak itu sendiri tidak merasainya. Kebanyakan sakit kepala yang kita rasai adalah disebabkan oleh masalah fungsi motor salur darah otak atau sindrom tekanan membran otak atau sakit otot. Jadi, kebanyakannya sebenarnya bukan otak, tetapi sakit otot di luar tulang yang dirasai sebagai sakit kepala dan disalahertikan sebagai kesakitan di dalam otak. Sebenarnya, kesakitan yang kita rasai tidak memberitahu kita dengan tepat organ mana. Jadi, kebanyakan sakit kepala kronik bukanlah simptom amaran stroke. Jika ia adalah pendarahan otak, simptom amaran boleh berlaku pada sesetengah pesakit pendarahan subarachnoid. Pendarahan subarachnoid berlaku apabila aneurisma di salur darah besar pecah. Ini adalah pendarahan yang lebih besar dan serius. Jadi bagaimana mungkin ada simptom amaran? Sesetengah pesakit mengalami pecah aneurisma yang sangat kecil. Apabila ia pecah, kadar kematian hampir 50%, tetapi mereka yang terselamat mengatakan mereka merasakan sakit kepala yang tidak pernah mereka rasai dalam hidup mereka, seolah-olah kepala mereka dipukul dengan kapak. Ia berlaku dengan sangat kuat, begitu teruk, sehingga mereka sering hilang kesedaran sebaik saja ia berlaku. Dan ramai yang datang ke hospital sudah meninggal dunia. Jadi, ia adalah penyakit yang paling dahsyat dan menyedihkan di antara penyakit-penyakit yang boleh dirasai manusia secara tiba-tiba. Jika anda merasakan sakit kepala yang kuat dan kemudian ia reda, anda mungkin perlu mengesyaki pecah sebahagian aneurisma dalam pendarahan subarachnoid. Tetapi masalahnya, ia sering sukar untuk dinilai walaupun oleh doktor. Jadi kes di mana sakit kepala dirasai sebagai simptom amaran sangat jarang atau sukar untuk didiagnosis. Oleh itu, jika sakit kepala disebut sebagai simptom amaran, ramai orang yang sensitif dengan sakit kepala kronik mereka akan menganggapnya sebagai simptom amaran. Jadi saya menekankan bahawa sakit kepala bukanlah simptom stroke. Ia perlu dianggap lebih serius hanya bagi mereka yang telah melakukan imbasan CT atau MRI dan mengetahui mereka mempunyai aneurisma. Anda tidak perlu mengesyaki stroke hanya kerana anda mendengar tinnitus tanpa simptom lain. Ia hanya berlaku pada sebilangan kecil kes, jadi kebanyakannya adalah salah. Bunyi di telinga secara perubatan dipanggil tinnitus. Punca tinnitus kebanyakannya adalah kehilangan pendengaran berkaitan usia. Apabila kita melepasi usia 40-an, kita mula sukar mendengar bunyi bernada tinggi. Sel pendengaran ini tidak dapat melakukan tugas biasanya. Jadi ia menjadi terlalu aktif dan cuba mendengar dengan lebih kuat dan itulah yang menyebabkan tinnitus. Apabila usia meningkat, anda mungkin mendengar bunyi seperti dudu atau pi sebagai isyarat bahawa sel pendengaran anda sedikit menua. Kerana anda mendengar sesuatu yang tidak pernah anda dengar sebelum ini, anda mungkin fikir ia masalah otak, tetapi dalam kebanyakan kes ia hanyalah simptom amaran kehilangan pendengaran berkaitan usia.
Jadi anda tidak perlu mengesyaki stroke hanya kerana anda mendengar tinnitus tanpa simptom lain. Jika pesakit tiba-tiba pening dan tidak dapat mendengar atau tiba-tiba mendengar tinnitus yang aneh, dalam beberapa kes ia mungkin simptom stroke. Jika simptom amaran terlalu ditekankan, semua orang mungkin merasa takut dan sebenarnya anomali neurologi yang disebabkan oleh keadaan fizikal yang sementara boleh disalah anggap sebagai simptom stroke. Jadi, siapa yang patut takut dengan simptom amaran? Itulah bahagian yang lebih penting. Kemungkinan orang yang sihat pada tahap sifar tanpa sebarang faktor risiko mengalami simptom stroke adalah sangat tipis. Jadi kemungkinan itu tidak wujud sebelum usia 30-an bagi mereka yang tiada faktor risiko dan tidak merokok atau minum arak. Tetapi selepas usia 30-an, terutamanya selepas 40-an, jika ada beberapa faktor risiko. Jika saya mempunyai tekanan darah tinggi, atau diabetes, atau hyperlipidemia, walaupun satu. Atau jika saya telah minum arak dan merokok sehingga menjejaskan kesihatan dan tiba-tiba mengalami gangguan fungsi seperti itu, lebih baik menganggapnya sebagai stroke dan datang ke bilik kecemasan. Stroke bukanlah penyakit yang anda datang ke klinik pesakit luar. Sebenarnya, apabila saya melihat pesakit yang datang ke klinik pesakit luar kerana bimbang tentang stroke, saya terus memberitahu mereka bahawa ini bukan peringkat untuk dirawat sekarang. Tempoh masa untuk merawat stroke berakhir pada hari ia berlaku. Prognosis pesakit boleh ditentukan sepenuhnya pada hari itu. Kerana ia berada dalam waktu emas kira-kira 6 jam. Jika anda pasti simptom lumpuh telah berlaku, sekarang bukan masanya untuk memilih hospital, tetapi anda mesti segera ke bilik kecemasan hospital yang boleh memberikan rawatan kecemasan. Sama ada stroke, iskemia atau pendarahan otak, jika ia berlaku kepada diri sendiri, mungkin sukar untuk bertindak balas. Jika anda adalah saksi atau penjaga, jika ibu bapa anda tiba-tiba tidak memberi respons dan anda dapati mereka tidak dapat menggerakkan sebelah badan dan merintih, atau tiba-tiba tidak boleh berkomunikasi, atau terbaring dengan sedar tetapi kelihatan bingung, dalam semua keadaan ini lebih baik mengesyaki stroke kerana ia berlaku secara tiba-tiba. Dalam keadaan sedemikian, ramai yang berfikir untuk melakukan sesuatu seperti tiba-tiba mengambil jarum dan mencucuk jari, atau mencari ubat tradisional dan memasukkannya ke dalam mulut, atau mengurut lengan dan kaki dengan kuat. Mereka benar-benar mengurut lengan dan kaki dengan banyak. Ketiga-tiga perkara yang saya sebutkan ini tidak membantu sama sekali. Malah, ia boleh membahayakan sedikit. Keadaan semasa pesakit yang mengalami stroke adalah sel-sel otaknya telah mati. Bukan lengan dan kakinya yang mati. Dan kerana sel-sel otak telah mati, disatria atau disfagia, kesukaran menelan boleh berlaku. Jadi air liur pesakit boleh tersedut ke dalam saluran pernafasan. Memberi sesuatu untuk dimakan kepada pesakit boleh menyebabkannya masuk ke saluran pernafasan dan bukannya esophagus. Jadi ubat tradisional mungkin tidak dapat ditelan dengan betul dan masuk ke saluran pernafasan, menyebabkan komplikasi yang dipanggil radang paru-paru aspirasi. Tindakan mencucuk jari pesakit yang rosak bukanlah tangan dan kaki, tetapi otak yang menyebabkan tangan dan kaki tidak dapat bergerak. Mengeluarkan darah di sini tidak membantu apa-apa dan hanya meningkatkan risiko jangkitan. Mengurut lengan dan kaki juga sama. Bukan peredaran darah di lengan dan kaki yang terhenti, tetapi di otak. Jadi tindakan-tindakan ini tidak mempunyai asas saintifik dan tidak membantu sama sekali. Jika anda benar-benar perlu melakukan sesuatu yang membantu, yang pertama adalah segera menghubungi 999. Selepas menghubungi 999, di bandar-bandar besar, masa purata untuk ambulans sampai ke rumah anda adalah sangat singkat. Pada masa lalu, ada yang jarang berinteraksi dengan ibu bapa, tetapi apabila ibu bapa rebah, mereka cuba menunjukkan bakti sepenuhnya pada hari itu, membawa kereta sendiri untuk membantu ibu mereka, tetapi semua tindakan itu sebenarnya mengganggu. Jadi menghubungi 99 adalah perkara pertama. Kedua, jika pesakit kelihatan seperti akan muntah, hanya pusingkan kepala mereka sedikit ke sisi dan tunggu dengan tenang. Selain itu, lebih baik tidak melakukan apa-apa. Sebarang tindakan boleh membahayakan. Pada dasarnya, paramedik tahu pertolongan cemas yang perlu dilakukan, jadi lebih baik biarkan mereka melakukannya. Cuma satu perkara, oleh kerana kepentingan CPR banyak ditekankan sekarang, keadaan yang memerlukan CPR adalah apabila pesakit yang sihat tiba-tiba memegang dada dan rebah atau hilang kesedaran. Uniknya,
Anda mungkin fikir jika ada masalah jantung, pesakit akan mengadu sakit jantung dan berehat, dan jika stroke, mereka akan tidak sedarkan diri. Sebenarnya, terbalik. Jika jantung berhenti, anda akan hilang kesedaran dan pesakit stroke kebanyakannya sedar. Apabila jantung berhenti, ia tiba-tiba berhenti berdegup, jadi tiada aliran darah ke otak dan seluruh otak tiba-tiba berhenti berfungsi, menyebabkan pesakit hilang kesedaran secara tiba-tiba. Jadi, jika pesakit yang sehat tiba-tiba hilang kesedaran, anda mesti melakukan CPR tanpa mengira sama ada mereka bernafas atau tidak. Itu yang pertama. Jika pesakit jelas sedar, tetapi ada sesuatu yang tidak kena, betul untuk mengesyaki stroke. Dalam kes itu, lebih baik menghubungi 999 daripada melakukan CPR. Keseluruhan kurikulum latihan CPR telah banyak berubah. Dahulu anda menekan jantung dan kemudian memberi nafas, tetapi sekarang peraturannya telah berubah untuk tidak bimbang tentang pernafasan dan hanya menekan dengan cepat sekali sesaat. Ini kerana hasil kajian menunjukkan bahawa memberi nafas tidak begitu membantu dan tekanan jantung sebenar jauh lebih membantu. Jadi perkara yang berkaitan dengan CPR juga telah berubah. Tetapi kepada siapa CPR patut dilakukan dan kepada siapa tidak patut dilakukan, secara perubatan ada sedikit perbezaan. Tetapi ia sangat tidak baik untuk diberitahu kepada orang awam kerana kes-kes yang patut dilakukan sering terlepas kerana kes-kes yang patut dielakkan. Sebenarnya, walaupun ia dilakukan dengan salah, kami tidak mengatakannya sebagai salah. Dan dalam kebanyakan kes, apabila kami melihat statistik, walaupun dalam kes yang salah, jarang sekali berlaku kesilapan. Jadi jika anda fikir anda perlu melakukan CPR, lebih baik melakukannya sahaja. Dalam kebanyakan kes, ia adalah apabila pesakit tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri. Atau jika mereka sawan sepenuhnya. Jika pesakit boleh menyatakan kehendak mereka dan boleh menggerakkan sebelah badan yang disyaki stroke, maka sebenarnya tidak perlu melakukannya. Tetapi CPR adalah tindakan yang menyelamatkan nyawa pesakit pada masa itu. Jadi jika ada seseorang di sekeliling anda yang tiba-tiba mengalami masalah, kami sebagai profesional perubatan mengesyorkan untuk melakukan CPR. Sehingga stroke berlaku, sebenarnya terdapat banyak rintangan yang perlu dilalui. Saya ingin menekankan bahawa ia bukanlah penyakit yang berlaku secara tiba-tiba kepada orang yang sihat dan normal. Seperti yang saya jelaskan dalam buku saya, kesihatan vaskular otak boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Orang sihat adalah tahap 0. Kemudian, orang yang mempunyai faktor risiko adalah tahap 1. Orang yang mengalami aterosklerosis adalah tahap 2. Dan akhirnya, orang yang mengalami penyakit jantung atau stroke adalah tahap 3. Fakta bahawa stroke hanya berlaku selepas melalui tahap 0, 1, 2 dan 3 bermakna anda walaupun tanpa sedar telah berusaha untuk menghidapi stroke selama sekurang-kurangnya 5 hingga 20 tahun. Usaha yang berterusan itu, jika diibaratkan dengan pistol, adalah seperti mengisi peluru. Peringkat mengisi peluru itu, secara patologi dan saintifik, adalah keadaan di mana aterosklerosis telah terbentuk di dalam salur darah. Aterosklerosis ini bukanlah penyakit yang menyerang salur darah yang sihat. Ia adalah parut yang terbentuk apabila salur darah tidak dapat menahan lagi tekanan darah tinggi, diabetes, hyperlipidemia, alkohol dan rokok yang tidak diurus dengan baik. Jadi apabila dinding dalam salur darah mengalami perubahan sedemikian, barulah peluru diisi untuk persediaan stroke. Saya menggambarkannya begitu. Jika peluru sudah diisi, asalkan picu tidak ditarik, ia tidak akan meletup. Betul. Walaupun anda mempunyai aterosklerosis, anda boleh hidup seumur hidup dengan hanya aterosklerosis. Keadaan di mana aterosklerosis ini tiba-tiba pecah di dinding dalam salur darah, atau pecah keluar, atau pembekuan darah berlaku di dinding dalam salur darah, itulah yang dinamakan menarik picu. Keadaan menarik picu ini boleh berlaku secara tiba-tiba tanpa amaran, tetapi ada kalanya anda sendiri yang mencipta keadaan yang menjadi petanda awal. Contohnya, dalam keadaan aterosklerosis yang sudah teruk, jika anda bekerja terlalu kuat untuk masa yang lama, tidak cukup tidur, bekerja terlalu keras atau melakukan senaman yang tidak biasa secara tiba-tiba dan berlebihan, atau jika ibu bapa anda baru meninggal dunia dan anda sangat sedih dan tertekan, dan telah melalui kehidupan yang penuh gejolak emosi selama 1 atau 2 bulan. Orang-orang seperti inilah pada saat yang paling genting aterosklerosis yang tidak baik itu boleh pecah atau gumpalan darah boleh terbentuk. Itulah yang menarik picu. Pelbagai perkara boleh berlaku dalam hidup, jadi saya tidak boleh kata jangan tarik picu. Yang paling penting adalah anda perlu tahu sama ada peluru anda sudah diisi atau belum.
Jadi penting untuk anda tahu sama ada anda mempunyai faktor risiko tersebut, sama ada anda berada dalam keadaan yang boleh mengisi peluru, atau sama ada anda telah mengabaikannya dan sudah pun mengisi peluru. Itulah yang ingin saya tekankan. Ada yang tersalah anggap bahawa tekanan darah mereka hanya sahih jika diukur oleh doktor menggunakan sfigmomanometer merkuri. Sebaik saja anda memikirkan untuk diukur tekanan darah oleh doktor, tekanan darah anda akan meningkat sebanyak 10 hingga 20. Tekanan darah tinggi tidak didiagnosis di hospital, tetapi diukur di rumah menggunakan alat pengukur tekanan darah jenis lengan atas. Kepala saya sakit, saya patut ukur tekanan darah. Bukan masa itu untuk mengukurnya. Masa itu jangan ukur. Bila perlu ukur di rumah, tekanan darah adalah perkara yang sangat sukar, walaupun dari perspektif doktor, yang tidak baik, jika mereka ingin menetapkan ubat tekanan darah tinggi, mereka boleh dengan mudah mencipta tekanan darah tinggi pada pesakit. Sebaik saja pesakit datang ke hospital, mereka mengalami tekanan darah tinggi. Kebanyakannya meningkat sebanyak 10 hingga 15 berbanding tekanan darah biasa. Sebenarnya, tekanan darah yang diukur di hospital hanya patut dijadikan rujukan oleh doktor. Tekanan darah itu sama sekali bukan tekanan darah pesakit, tetapi jika ia meningkat banyak, ia perlu digunakan untuk menilai keadaan tekanan darah pesakit. Tekanan darah yang paling tepat bagi pesakit adalah dengan memantau tekanan darah pesakit selama 24 jam. Pesakit memakai alat ini dan menjalani aktiviti harian, dan ia akan merekod secara automatik. Kemudian kita melihat perubahan harian dan menentukan peratusan hari itu pesakit mengalami tekanan darah tinggi. Ada ujian seperti itu. Tetapi walaupun ia adalah ujian yang murah, kita tidak boleh menyuruh semua orang melakukannya. Jadi apa yang boleh dilakukan secara rutin adalah mengukur tekanan darah sendiri di rumah. Tekanan darah ini, jika ditukar kepada air, tingginya hampir 10 meter. Jika alat pengukur tekanan darah dibuat daripada air, ia mesti setinggi 10 meter. Mustahil kan? Jadi orang mencari cecair yang berat sedikit supaya boleh mencerminkan tekanan dengan munasabah, dan itulah merkuri. Jadi alat pengukur tekanan darah dibuat dengan merkuri dan unit 140 mm Hg berasal dari tekanan yang menaikkan merkuri setinggi 14 cm. Tetapi kerana ini, ada yang tersalah anggap bahawa tekanan darah mereka hanya sahih jika diukur oleh doktor menggunakan sfigmomanometer merkuri. Sebaik sahaja anda berdebar-debar memikirkan untuk diukur tekanan darah oleh doktor, tekanan darah anda akan meningkat sebanyak 10 hingga 20. Sfigmomanometer merkuri dan stetoskop doktor tidak semestinya mengukur dengan sangat tepat, jadi ralat boleh berlaku atas pelbagai sebab. Alat pengukur tekanan darah elektronik yang hampir sama tepat dengan sfigmomanometer merkuri telah pun dicipta. Jadi apabila anda mengukur tekanan darah, jangan cari sfigmomanometer merkuri. Kalau ada pun, anggaplah ia mungkin kurang tepat. Tekanan darah tinggi tidak didiagnosis di hospital tetapi didiagnosis sendiri, dan pada masa ini alat pengukur tekanan darah jenis lengan atas adalah yang paling tepat. Ukurlah di rumah menggunakan alat jenis lengan atas. Bila perlu ukur di rumah, terdapat perubahan harian. Ia lebih tinggi pada waktu pagi. Ia tinggi apabila anda bangun dan mula beraktiviti, dan anehnya ia menurun pada waktu petang selepas beraktiviti. Jadi jika anda hanya mengukur pada waktu petang, ada kemungkinan anda tidak akan tahu tekanan darah tinggi anda. Jadi lebih baik mengukur pada waktu pagi. Tetapi jika anda mengukur semasa sibuk dan aktif pada waktu pagi, anda mungkin tersalah anggap tekanan darah yang meningkat kerana aktiviti sebagai tekanan darah tinggi. Waktu pagi, dalam keadaan di mana anda boleh berehat dengan selesa selama kira-kira 10 minit. Kriteria untuk tekanan darah tinggi ini kita panggil tekanan darah rehat. Ia adalah tekanan darah yang diukur dalam keadaan tidak sakit, tidak selesa dan tidak penat. Apabila ia melebihi 140/90, ia dipanggil tekanan darah tinggi. Kepala saya sakit, saya patut ukur tekanan darah. Bukan masa itu untuk mengukurnya. Masa itu jangan ukur. Jika tiada simptom, di rumah, selepas berehat 10 minit dan berasa selesa, ambil alat pengukur tekanan darah anda, tekan butang dan duduk diam, ia akan mengukur tekanan darah anda. Kemudian padamkan bacaan itu. Tekan sekali lagi. Anggaplah bacaan kedua itu sebagai tekanan darah anda. Jika anda melakukan ini setiap hari, seperti mainan, anda akan mengetahui tekanan darah anda yang paling tepat. Jadi anggaplah anda melakukan ini dengan alat pengukur tekanan darah jenis lengan atas. Alat pengukur tekanan darah jenis lengan atas tidak perlu dibeli yang mahal. Julat harganya sekitar RM150, jadi tidak perlu membeli yang melebihi RM200.
Kebanyakan alat pengukur tekanan darah yang disahkan ada dalam julat harga itu, jadi belilah yang murah di internet dan diagnosis di rumah. Sukar untuk mengatakan apa itu tabiat pemakanan yang tidak baik. Jika anda memberitahu orang ramai tentang diet sihat dan menyuruh mereka makan diet Mediterranean atau makanan Melayu yang paling hamba seumur hidup, siapa yang akan melakukannya? Kadang-kadang kita perlu makan rendang, kadang-kadang kita perlu minum minuman manis. Kesedaran tentang diet sihat adalah sangat penting. Secara amnya, saya akan mengekalkan diet sihat. Soalan asas yang ditanya, apa yang patut saya makan dan tidak patut makan? Dalam banyak klip YouTube atau buku, ada yang mengatakan makan masin tiada kaitan dengan tekanan darah tinggi. Saya pernah cakap di tempat lain, tapi ada yang kata tiada kaitan. Ia agak kabur, tetapi makan masin memang menaikkan tekanan darah. Tetapi sebab mengapa tekanan darah naik tidak begitu difahami. Ia tidak masuk akal. Secara ringkas, terdapat daya yang dipanggil tekanan osmotik yang menarik air. Wakil utamanya adalah natrium. Natrium dalam garam menarik banyak air. Ada yang berteori secara tidak saintifik, jika makan banyak ini air akan bertambah, jadi tekanan darah akan naik, kan? Tetapi sebenarnya itu tidak masuk akal. Walaupun anda makan banyak garam, badan kita akan menyeimbangkan elektrolit dan mengeluarkan garam. Semuanya dikeluarkan. Jika anda mengukur darah, kepekatan natrium sebenarnya dikekalkan pada tahap yang sangat stabil. Tiada perubahan langsung. Sukar untuk ia naik walau sedikit pun pada orang normal. Ini bukan kerana isi padu plasma meningkat dan menaikkan tekanan darah, tetapi melalui banyak analisis didapati bahawa makan masin atau pelbagai perkara lain akan merangsang sistem saraf simpatetik. Sistem saraf simpatetik adalah tindak balas anda apabila anda melihat harimau atau fikir ada kebakaran. Saya mungkin mati, saya perlu lari, pada masa itu anda akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Tekanan darah anda pada masa itu mungkin melebihi 200, degupan jantung anda mungkin melebihi 150. Ia meningkat dengan sangat mendadak. Apabila anda makan makanan masin, pedas atau makanan merangsang seperti itu, badan akan berfikir, adakah ini satu cabaran untuk bergaduh? Jadi sistem saraf simpatetik dirangsang dan tekanan darah meningkat sedikit. Jika anda terus melakukan ini, sistem saraf simpatetik akan terus dirangsang untuk masa yang lama. Ini akan membawa kepada tekanan darah tinggi fungsian. Jika anda gemuk dan terus makan masin, anda akan berada dalam keadaan tekanan darah tinggi fungsian untuk masa yang lama. Akhirnya salur darah akan mengalami perubahan. Ia akan beralih kepada tekanan darah tinggi. Jadi, makan masin menyebabkan tekanan darah tinggi sebenarnya bermakna ia tidak menjadi masalah jika anda makan sekali dan badan boleh menyeimbangkan semuanya. Tetapi jika anda makan masin secara berterusan, anda akan memasuki keadaan tekanan darah tinggi fungsian akibat rangsangan sistem saraf simpatetik, dan jika anda meneruskan gaya hidup itu, kemungkinan besar anda akan beralih kepada tekanan darah tinggi organik. Ini bukan sahaja untuk makanan masin, tetapi juga makanan manis, makanan pedas dan makanan panas. Apabila anda makan makanan merangsang, anda perlu berfikir bahawa ia memberi beban kepada tekanan darah anda. Tetapi yang lebih teruk daripada itu adalah obesiti. Jika anda fikirkan, tekanan darah pasti akan naik. Apabila saiz otot jantung anda sama, jika anda menjadi gemuk, anda perlu membekalkan darah kepada lebih banyak lemak. Dari perspektif jantung, ia perlu mengepam lebih banyak darah, tetapi isi padu darah tidak meningkat sebanyak itu. Walaupun dinding miokardium menebal sedikit, ia tidak dapat mengejar pertambahan berat badan. Jadi akhirnya, apa yang ia lakukan ialah berdegup lebih cepat dan mengekalkan tekanan darah yang lebih tinggi untuk mengedarkan lebih banyak darah. Apabila anda gemuk, tekanan darah dan kadar nadi pada dasarnya akan meningkat. Walaupun pada bulan Oktober-November anda mungkin perlu memakai baju lengan pendek dan banyak berpeluh kerana fungsi metabolik anda sangat dirangsang. Keadaan di mana metabolisme dirangsang seperti ini pada dasarnya adalah keadaan di mana tekanan darah dan kadar nadi meningkat. Keadaan ini pada dasarnya akan memendekkan jangka hayat jantung anda. Dikatakan bahawa jumlah degupan jantung yang boleh kita miliki seumur hidup adalah terhad. Bayi baru lahir berdegup dengan sangat cepat. Seiring dengan peningkatan usia, ia secara beransur-ansur berkurangan. Apabila anda gemuk dan tekanan darah meningkat banyak, kadar nadi juga meningkat. Ini pada dasarnya adalah keadaan di mana fungsi metabolik sangat dirangsang dan memendekkan jangka hayat anda. Akibat tabiat pemakanan yang salah untuk masa yang lama, akhirnya obesiti berlaku dan dalam keadaan yang dipanggil sindrom metabolik seperti kolesterol yang sangat tinggi, dinding salur darah akan beralih ke arah aterosklerosis dengan lebih cepat. Cara terpantas untuk mengawal tekanan darah jika anda gemuk adalah dengan menurunkan berat badan.
Terutamanya bagi mereka yang berumur di bawah 50 atau 40 tahun yang tekanan darahnya tinggi kerana obesiti, kami akan memberitahu mereka bahawa jika mereka menurunkan berat badan sekarang, tekanan darah tinggi dan diabetes akan hilang, bukan ubat. Apabila anda menjadi pesakit strok, ia menjadi masalah yang sedikit berbeza. Ada orang yang boleh dipaksa melakukan diet yang ekstrim, tetapi kebanyakannya keadaan kesihatan mereka menjadi sangat teruk dan faktor risiko juga bertambah. Jadi bagi mereka yang berumur lebih dari 60 atau 70 tahun, ia tidak lagi boleh diaplikasikan. Ubat-ubatan jauh lebih berkesan dalam mengawal tekanan darah atau diabetes, jadi kami akan mengawal sebahagiannya dengan ubat dan memberitahu pesakit untuk bersenam secukupnya agar tidak menambah berat badan, makan diet seimbang dan tidak makan makanan yang terlalu merangsang. Itulah yang biasanya kami nasihatkan. Aspirin pada dasarnya adalah ubat yang dicipta oleh syarikat pharmaceutical Bayer yang pada masa dahulu adalah seperti syarikat perubatan herba. Ia adalah ubat yang diekstrak daripada kulit pokok willow. Jadi pada masa itu ia adalah ubat herba baharu. Pada masa itu semuanya adalah ubat herba. Sebenarnya banyak ubat yang kita tahu berasal dari sumber semula jadi. Selepas ia dibangunkan dan diberikan kepada pesakit, didapati mereka lebam dan bahkan mengalami pendarahan. Orang mula tertanya-tanya apa puncanya. Melalui kajian, didapati bahawa pengambilan ubat ini nampaknya mengurangkan pembentukan gumpalan darah. Ia nampaknya juga mencegah strok dan infarksi miokardium. Melalui pembelajaran empirikal ini dan kemudian dengan perkembangan farmakologi, didapati bahawa komponen ubat ini mengurangkan fungsi platelet. Jadi ubat seperti aspirin adalah ejen anti gumpalan, bukan pelarut gumpalan. Ada yang tersalah anggap bahawa pengambilan ejen anti gumpalan akan mencairkan darah, tetapi ia bukan mencairkan darah. Terdapat 3 jenis sel dalam darah kita, sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Sel darah merah membekalkan oksigen selama 120 hari. Sel darah putih bertanggungjawab untuk imuniti badan selama 1 atau 2 hari dan platelet bertanggungjawab untuk pembentukan gumpalan darah selama kira-kira seminggu. Pembentukan gumpalan darah berlaku apabila salur darah pecah dan berlaku pendarahan, mereka mengorbankan diri untuk menyumbatnya. Mereka adalah yang menyekat dengan badan mereka. Sebaik sahaja ada isyarat pecah, mereka akan segera masuk dan menyekat salur darah. Tetapi ada kes di mana gumpalan darah terbentuk tanpa pendarahan, iaitu dalam infarksi miokardium dan stroke. Aterosklerosis menyebabkan pecah, bahagian dalamnya terkoyak dan platelet melihatnya dan tersalah anggap. Oh, ini pendarahan. Padahal bukan pendarahan. Jadi mereka tiba-tiba mula membentuk gumpalan darah sehingga komponen itu tidak kelihatan lagi dan salur darah pun tersumbat. Ini adalah situasi yang tidak masuk akal. Oleh itu, bagi orang yang mempunyai aterosklerosis seperti ini, jika mereka mengambil aspirin, fungsi platelet akan berkurangan. Jadi kemungkinan pembentukan gumpalan darah berkurangan. Oleh itu, walaupun orang yang mempunyai aterosklerosis ini berada dalam keadaan yang boleh membentuk gumpalan darah, kemungkinan pembentukannya berkurangan. Jadi kemungkinan mendapat stroke, iskemia atau infarksi miokardium berkurangan. Jadi siapa yang patut mengambilnya? Orang yang mempunyai kecenderungan pembekuan darah walaupun tiada pendarahan pasti akan mendapat manfaat. Tetapi walaupun dengan pelanggaran kecil atau makan makanan pedas atau walaupun hanya makan nasi campur, kita boleh mengalami gastritis. Dalam proses gastritis, perut dirangsang dan boleh berdarah. Jika anda mengambil aspirin, ia boleh menyebabkan pendarahan besar. Jadi, jika anda tidak mempunyai kecenderungan pembekuan darah tetapi mengambil aspirin secara berterusan, anda mungkin mengalami masalah pendarahan perut. Ini jelas sekali ubat. Jadi aspirin bukanlah ubat yang anda boleh ambil sesuka hati hanya kerana anda boleh membelinya di farmasi. Jika anda perlu mengambilnya, ia adalah ubat yang perlu diambil seumur hidup. Dan jika anda tidak perlu mengambilnya, anda tidak patut mengambilnya. Anda tidak patut menganggapnya sebagai tonik untuk pesakit. Anda harus menganggapnya sebagai ubat preskripsi. Itulah yang ingin saya katakan. Lelaki, bila mereka paling banyak bersenam dalam hidup, selepas usia 40-an, bukan pada usia 20-an atau 30-an. Kebanyakannya selepas belajar bersungguh-sungguh, bekerja keras dan merosakkan badan dengan makan malam syarikat, apabila mereka mencapai kedudukan tertentu di tempat kerja dan boleh mengawal sedikit masa, mereka mula mencari hobi dan bersenam, tetapi mereka melakukannya secara berlebihan dan menyebabkan masalah. Ada yang tiba-tiba melakukan senaman yang sangat berat, di luar imajinasi,
Ada juga yang bercakap dengan bangga tentang melakukan senaman yang berlebihan secara tiba-tiba. Tetapi mengenai senaman itu sendiri, apa yang boleh saya katakan ialah apabila kita bersenam, sebahagian besar aliran darah kita pergi ke otot. Mereka yang mempunyai aterosklerosis di salur darah otak, kebanyakannya juga mempunyai aterosklerosis di salur darah jantung. Apabila melakukan banyak senaman secara tiba-tiba, jika banyak darah dialihkan ke otot, darah yang naik ke jantung atau otak akan berkurangan, menyebabkan infarksi miokardium mengejut, kematian mengejut atau stroke iskemia. Senaman adalah untuk meningkatkan fungsi kardiopulmoneri pada orang normal dalam tahap yang boleh ditanggung. Bagi mereka yang pernah mengalami stroke adalah penting untuk dapat melakukan senaman aerobik selama kira-kira 1 jam sehari secara konsisten. Ramai yang melakukannya selama 1 atau 2 kali atau seminggu dan berkata, saya sudah cukup atau saya bosan dengan senaman yang sama. Senaman yang sebenar adalah yang anda boleh lakukan sehingga mati. Adalah sangat penting untuk melakukan senaman yang boleh dilakukan secara konsisten. Saya boleh katakan dengan sangat ringkas, adakah kajian klinikal mengenai kopi mudah dilakukan? Ujian klinikal untuk kelulusan yang dipanggil Pivotal Clinical Trial adalah dengan meletakkan pesakit dalam keadaan yang sama, satu kumpulan diberi placebo dan satu lagi diberi ubat sebenar untuk mengawal pemboleh ubah sebanyak mungkin dan hanya melihat kesan ubat tersebut. Tetapi anda tidak boleh melakukan ujian klinikal dengan kopi, bukan? Anda tidak boleh menyuruh seseorang minum kopi palsu dan seorang lagi minum kopi sebenar selama 3 tahun. Itu mustahil. Jadi kebanyakannya kajian ini adalah tinjauan bila dan berapa cawan kopi anda minum. Jadi tiada kawalan pemboleh ubah langsung untuk individu-individu ini. Hasil kajian ini bercampur aduk. Kafein adalah bahan kimia yang jelas tidak ada dalam badan kita dan tidak dapat dirasai oleh badan. Adalah betul bahawa ia bertindak balas sebagai ubat dalam badan, ia mempunyai kesan diuretik, kesan rangsangan dan pelbagai kesan lain, jadi ia mempunyai kesan baik dan buruk kepada seseorang. Tetapi sebagai ubat, ia adalah dalam kuantiti yang sangat kecil. Pesakit diabetes mungkin bertanya, bolehkah saya minum kopi campuran? Jika anda benar-benar ingin meminumnya, minumlah secawan. Ini bukan soal hidup atau mati. Lebih penting untuk anda mengambil ubat anda dengan teliti, mengukur gula darah anda dengan baik dan bersenam. Mengenai kopi, jika anda minum 4 atau 5 cawan dan ia menyebabkan jantung berdebar atau tidak boleh tidur, maka anda tidak patut meminumnya. Jadi, kopi boleh dianggap dengan ringan mengikut simptom badan anda. 1 cawan tidak sepatutnya menjadi masalah. Sama ada tekanan darah tinggi, diabetes atau hyperlipidemia, tiada simptom langsung. Walaupun ia menjadi sangat teruk, tiada simptom. Walaupun tekanan darah hampir 200, anda tidak akan tahu. Orang yang tiada simptom daripada faktor risiko dan aterosklerosis tiba-tiba mula mengambil ubat dan menjadi pening, kaki bengkak. Mereka fikir, saya merosakkan kesihatan saya dengan ubat ini dan doktor ini menetapkan ubat ini untuk wang. Terdapat banyak klip YouTube yang memberikan maklumat yang salah. Sebab saya mengambil ubat tekanan darah tinggi adalah muzik. Jika saya mengambil ubat, bukankah saya perlu mengambilnya seumur hidup? Ini sebenarnya adalah satu kesilapan dalam memahami sebab dan akibat. Mengambil ubat tanpa sebab dan sekali perlu ambil seumur hidup itu salah. Sebenarnya anda mengambil ubat kerana ada sebab dan jika sebab itu tidak hilang, anda perlu terus mengambilnya. Orang yang mengalami tekanan darah tinggi jenis ini mempunyai tekanan darah tinggi sejak usia 20-an. Pada usia 20-an, 30-an, tekanan darah mereka sudah tinggi. Tetapi pada masa itu, salur darah mereka sangat kuat. Kerana ia adalah keadaan badan yang paling prima. Walaupun dalam keadaan tekanan darah meningkat seperti obesiti atau makan sangat masin dan tidak bersenam, tekanan darah ini adalah tekanan darah tinggi function. Badan memerlukan tekanan darah meningkat dan kerana perkara seperti itu sering berlaku sepanjang hari, tekanan darah sentiasa tinggi. Jika orang seperti ini mengambil ubat tekanan darah mereka akan turun. Tetapi jika orang ini kembali kepada gaya hidup sihat, menurunkan berat badan sedikit, maka mereka tidak perlu mengambil ubat. Ia akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi jika orang ini meneruskan gaya hidup ini sehingga usia 40-50 tahun, maka perubahan organik akan berlaku pada dinding salur darah. Ia akan mengalami degenerasi. Tekanan darah tinggi function akan menjadi keras apabila melepasi usia 40-an, 50-an. Pada masa ini, walaupun pesakit kembali kepada gaya hidup sihat, mereka akan terus mengalami tekanan darah tinggi. Pada masa ini, ubat tidak boleh dihentikan. Jadi,
Yang penting adalah pada tahap mana faktor risiko anda telah sampai. Ini sama juga untuk diabetes. Diabetes berlaku apabila anda mempunyai gabungan faktor seperti makanan manis, kurang bersenam dan obesiti. Anda mungkin perlu mengambil ubat diabetes dengan segera. Tetapi jika anda menyedarinya, menurunkan berat badan dan bersenam, anda tidak perlu mengambil ubat. Tetapi jika anda melepasi tahap ini dan rembesan insulin dari pankreas menurun atau rintangan insulin di setiap sel meningkat banyak, maka walaupun anda menjalani gaya hidup sihat, ada banyak kes di mana ia tidak dapat dipulihkan. Jadi pada tahap itu, walaupun anda mula mengambil ubat, anda tidak boleh menghentikannya. Anda datang ke hospital dalam keadaan tekanan darah tinggi organik atau diabetes organik selepas lama tidak mempedulikan kesihatan. Jadi, walaupun pesakit menjalani gaya hidup sihat, ia tidak berkesan. Jadi, ubat diberikan. Jika saya mengambil ubat, bukankah saya perlu mengambilnya seumur hidup? Ini bermakna anda telah memasuki tahap di mana anda perlu mengambilnya seumur hidup. Maksud saya, sebab dan akibatnya salah. Puncanya berterusan sehingga sekarang anda berada dalam keadaan di mana anda terpaksa mengambil ubat. Bukan keadaan di mana puncanya boleh diterbalikkan dan anda boleh berhenti selepas mengambilnya untuk seketika. Jadi, jika anda mengabaikan tekanan darah tinggi dan diabetes hingga usia 50 dan berada dalam keadaan yang sangat teruk, kemungkinan besar anda perlu mengambilnya seumur hidup. Tetapi jika anda menemui tekanan darah tinggi dan diabetes pada usia 30-an, 40-an dan berfikir, bolehkah saya kembali kepada gaya hidup sihat sekarang? Kemungkinan untuk kembali sangat tinggi. Sebab saya mengambil ubat tekanan darah tinggi adalah kerana keluarga sebelah ibu saya mempunyai sejarah penyakit kardiovaskular yang tipikal. Hampir semua orang tua sebelah ibu saya meninggal dunia pada usia muda akibat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes dan stroke. Dan saya sejak kecil berfikir saya lebih banyak mewarisi kecenderungan genetik sebelah ibu, jadi saya sudah bersedia bahawa ia pasti akan datang. Sejak saya melepasi usia 30-an, saya mula kerap mengukur tekanan darah dan apabila ia kerap melebihi 140/90 dan tidak mahu turun, lebih baik mengambil ubat. Bagi saya, ia sering melebihi 140/90 dan juga 130/80. Jadi saya memutuskan untuk mengambil ubat. Tekanan darah itu sendiri memberi kesan buruk kepada salur darah, tetapi yang paling teruk adalah kerana salur darah otak kita adalah yang paling lemah. Salur darah otak sentiasa tercedera semasa kita mengalami tekanan darah tinggi sepanjang hidup. Walaupun anda mempunyai tekanan darah tinggi dalam hidup dan kemudian kembali normal, ia tidak bermakna tempoh tekanan tinggi itu hilang. Ia bermakna anda menerima kecederaan semasa tempoh tekanan tinggi itu. Semakin lama anda mengekalkan tekanan darah normal, semakin tinggi kemungkinan untuk mengekalkan keadaan salur darah otak yang normal. Walaupun tekanan darah tinggi, lebih baik untuk membetulkannya dengan cepat. Jadi, saya telah mengambil ubat pada tahap yang sederhana pada usia ini dan menekan tekanan darah pada tahap yang kuat. Sekarang saya berumur lebih dari 50 tahun, saya dapat mengawalnya dengan sangat mudah, hanya dengan separuh daripada satu jenis ubat. Pada mulanya, ia kekal sebagai tekanan darah tinggi fungsion dan kerana keanjalan salur darah baik pada masa itu, ia tidak begitu mencederakan salur darah walaupun tinggi. Tetapi apabila melepasi usia 40-an dan ia mula menjadi keras secara organik, tekanan darah akan meningkat walaupun anda berehat. Semakin lambat anda merawatnya, semakin teruk perubahan sklerotik iaitu pengerasan salur darah. Dengan kata lain, semakin lambat anda merawat, semakin banyak ubat tekanan darah yang anda perlukan. Jika dirawat awal, ubat tekanan darah akan sangat mudah. Ini sama juga untuk diabetes. Mengawal tekanan darah tinggi dan diabetes dengan baik pada peringkat awal adalah kunci untuk mengekalkan keadaan tanpa tekanan darah tinggi dan diabetes dengan ubat yang lebih sedikit seumur hidup. Mengapa timbul penolakan terhadap ubat? Suplemen, adakah keberkesanannya terbukti secara klinikal? Mungkin ada, tetapi yang tepat adalah ia belum diuji. Suplemen pada dasarnya hampir tidak pernah melalui ujian klinikal. Ini kerana komponen suplemen adalah komponen yang boleh didapati dari makanan. Mungkin sesetengah orang normal kurang mengambilnya. Mungkin kekurangan vitamin A, B, C. Jadi, ia adalah penumpuan sebahagian komponen makanan. Orang yang hampir normal boleh mengambil suplemen. Ia seperti barang mewah yang anda boleh miliki. Jika anda perlukan beg, menggunakan beg mewah adalah pilihan anda. Jika anda mengambilnya untuk kesihatan yang lebih baik, anda boleh mengambilnya. Dalam kebanyakan kes, ia hanya membazir wang.
tetapi ubat adalah penciptaan bahan kimia baharu yang tidak pernah wujud di dunia. Ia adalah untuk kesan perubatan yang luar biasa tetapi pasti yang tidak pernah dialami, manakala suplemen adalah penumpuan makanan yang biasa kita makan sekiranya kita kekurangan. Ubat juga, berbanding ubat baru lain, lebih murah dan telah diluluskan pada masa lalu, jadi tidak mungkin syarikat akan membelanjakan berbilion-bilion untuk ujian klinikal. Kerana ia adalah sebahagian komponen makanan, ia selamat dan banyak diedarkan di dunia. Kerana diedarkan, banyak peniaga memilikinya. Jadi bagaimana peniaga ini harus menjualnya, mereka perlu mengiklankannya. Jadi mereka terpaksa melebih-lebihkan iklan komponen nutrien ini atau bercakap seolah-olah ia mempunyai kesan yang luar biasa dalam julat yang dibenarkan. Sebaliknya, ubat-ubatan rawatan yang termasuk dalam kriteria insurans tidak boleh diiklankan di negara kita. Anda tidak pernah melihat iklan ubat-ubatan yang saya gunakan di televisyen, bukan? Amerika Syarikat mengiklankannya di televisyen. Mereka mengiklankan semua ubat-ubatan yang dilindungi insurans ini. Orang awam pun boleh memberitahu doktor, saya mahu mengambil statin jenis tertentu kerana mereka melihatnya dalam iklan, tetapi kita tidak, pesakit tidak dapat mengaksesnya. Apa yang mereka akses adalah ubat tradisional, ubat legacy dan suplemen. Jadi mereka tersalah anggap bahawa suplemen ini sangat bagus, atau ubat yang mereka dengar dari farmasi berdekatan yang berkata, cubalah yang ini adalah ubat yang sangat penting. Ubat-ubatan seperti ini, kerana boleh diambil dengan mudah, dianggap sangat ringan. Sebaliknya mereka lebih mengambil berat tentang suplemen yang mahal, tidak perlu dan tidak dikaji. Sebenarnya, negara kita sejak dahulu lagi mempunyai kepercayaan dan dambaan terhadap tonik yang sebenarnya wujud di seluruh dunia, dan keinginan itu kini telah beralih sepenuhnya kepada suplemen. Jadi apabila mereka pergi ke luar negara untuk ibu bapa, mereka berfikir untuk membeli sesuatu. Tetapi sebenarnya tiada kajian klinikal mengenainya yang setanding dengan ujian klinikal ubat semurah aspirin. Dari perspektif doktor adalah tidak masuk akal untuk mengatakan ia bagus. Suplemen, kerana ia adalah penumpuan tinggi komponen yang terdapat dalam makanan. Dari perspektif badan, ia berfikir, orang ini mungkin makan berlebihan dan jika terlalu banyak masuk, ia boleh dikeluarkan. Jika ia masuk semasa kekurangan, ia dialu-alukan. Saya sedikit letih, tiba-tiba diberi suplemen semula jadi, ia boleh berfikir begitu. Tetapi ia tidak kritikal. Walau bagaimanapun, ubat adalah bahan kimia yang tidak wujud yang dipaksa masuk secara tiba-tiba untuk menangani keadaan di mana sel mungkin mati atau kekurangan yang kritikal atau sesuatu yang perlu dilakukan segera. Oleh itu, semua ubat mempunyai kesan sampingan. Semua ubat mempunyai kesan sampingan. Apabila anda mengambil ubat, sesuatu perubahan berlaku dalam badan. Sebab utama teori konspirasi mengenai statin menjadi lebih besar adalah kerana sama ada tekanan darah tinggi, diabetes atau hyperlipidemia, tiada simptom langsung. Walaupun ia menjadi sangat teruk, tiada simptom langsung. Diabetes mungkin mempunyai sedikit simptom seperti dahaga atau kerap kencing. Kebanyakannya juga tiada simptom. Hiperlipidemia benar-benar tiada simptom. Anda mungkin fikir kolesterol tinggi itu berminyak dan menjijikkan, tetapi anda tidak akan tahu walaupun pada 230 mengikut kriteria rawatan, ada kes di mana ia perlu diturunkan sehingga 70, tetapi anda tidak merasainya sama sekali. Walaupun tekanan darah hampir 200, anda tidak akan tahu. Tetapi jika anda sakit kepala, anda ukur tekanan darah dan ia 140. Kepala saya sakit kerana tekanan darah saya, anda bercakap terbalik. Tekanan darah anda naik kerana kepala anda sakit. Tekanan darah tinggi, diabetes dan hiperlipidemia tidak boleh diketahui melalui simptom subjektif anda. Jika saya biasanya sakit kepala, pening atau tidak sihat, saya ada tekanan darah tinggi, diabetes, hyperlipidemia, ia sama sekali tidak berkaitan. Tiada apa-apa yang berkaitan. Tetapi kepada orang ini, selepas melihat buku catatan tekanan darah di rumah, didapati ia kerap melebihi 140/90. Anda perlu mengambil ubat tekanan darah. Bagi lelaki dan wanita, apabila mengambil ubat tekanan darah, hipotensi ortostatik boleh berlaku, jadi anda mungkin berasa pening apabila duduk dan berdiri. Sesetengah ubat tekanan darah menyebabkan batuk atau kaki bengkak. Bagi lelaki, keupayaan ereksi yang merupakan keupayaan yang sangat penting dalam kehidupan seksual dan bergantung pada aliran darah dan tekanan darah akan banyak berkurangan pada mulanya.
Ia adalah sesuatu yang sementara pada mulanya dan kemudian boleh berubah apabila anda menyesuaikan diri, tetapi ramai yang melepaskan kesihatan otak selama 10, 20 tahun dan hanya memikirkan simptom yang mereka rasai pada badan mereka sekarang. Tetapi jika anda mengambil ubat tekanan darah tinggi, diabetes, hyperlipidemia ini tiada simptom dan malah aterosklerosis pun tiada simptom, jadi saya sihat, kenapa suruh saya ambil ubat? Tetapi kemudian anda mula merasakan kesan sampingan. Doktor ini cuba membunuh saya. Jadi saya rasa badan saya menjadi tidak sihat semasa mengambil ubat ini. Dia sihat, tetapi tiba-tiba selepas pemeriksaan dikatakan sangat tidak baik dan berbahaya. Jadi dia diberi ubat, tetapi ubat itu menyusahkannya. Jadi dia menolak ubat itu. Berikan saya ubat yang tiada kesan sampingan. Ubat seperti itu tidak wujud. Semua ubat mempunyai kesan sampingan. Ia perlu diberikan dalam dos yang boleh ditanggung oleh pesakit. Dahulu, ada seorang ahli alkimia bernama Paracelsus yang meninggalkan kata-kata yang sangat terkenal. Ia adalah kata-kata yang sangat penting dalam farmasi dan farmakologi. Tiada racun di dunia. Dos yang menentukan racun dan ubat. Maksudnya, mana-mana bahan kimia jika diberikan kepada pesakit secukupnya akan menjadi ubat dan jika diberikan secara berlebihan akan menjadi racun. Proses menentukan bahan, dos dan perkara-perkara lain yang boleh diberikan dengan bijak kepada pesakit, semuanya terkandung dalam ujian klinikal. Jadi mereka tahu kesan sampingan apa yang akan timbul dalam proses itu. Bergantung pada pesakit, kami mungkin menerangkan kesan sampingan itu terlebih dahulu atau tidak. Ia adalah seni perubatan. Jika kami menerangkannya kepada pesakit, ada yang tidak akan mengambil ubat itu. Jadi jika mereka datang kemudian dan berkata, saya tidak selesa dengan ini dan kami berkata, itu adalah kesan sampingan, kami perlu bercakap dengan tenang. Doktor itu tidak cuba membunuh anda. Mungkin dia sengaja tidak memberitahu anda demi kebaikan anda, atau dia mungkin memberitahu anda dan menyuruh anda mengambilnya dengan persediaan. Ubat yang benar-benar perlu diambil, anda mesti mengambilnya dengan mempertaruhkan nyawa anda. Terdapat data dari beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang yang membuktikan jangka hayat dan keadaan pesakit di kemudian hari. Jadi anda perlu menganggap ubat-ubatan yang diluluskan untuk rawatan dan dilindungi insurans sebagai sangat penting. Dan anda perlu menerima kesan sampingannya sambil mendapatkan manfaat ubat itu. Anda perlu berfikir begitu. Tetapi jika anda mengambil ubat itu dengan sedikit penderitaan, ia akan menjadikan anda hidup seolah-olah tiada tekanan darah tinggi, diabetes atau hyperlipidemia. Jika anda mengambilnya dengan harapan bahawa dalam 10-20 tahun akan datang, anda tidak akan mendapat demensia, tidak akan mendapat stroke, tidak akan mati mengejut, anda boleh mengambilnya dengan gembira sambil menyesuaikan diri dengan sedikit ketidakselesaan sekarang. Sebaliknya suplemen, kerana ia boleh didapati dari makanan, pada dasarnya tiada kesan sampingan. Jadi bergantung pada keadaan anda. Jika anda berasa baik hari ini, anda mungkin tersalah anggap ia kerana suplemen dan memberikan maklum balas positif kepada diri sendiri untuk terus mengambil suplemen itu, tetapi itu bukanlah sikap yang saintifik. Ubat yang benar-benar perlu, anda mesti mengambilnya dengan baik. Itulah yang saya fikirkan. Kebanyakan ujian klinikal telah dijalankan pada akhir 1990-an hingga 2000-an. Mereka mula menilai sama ada ia berkesan secara saintifik. Dalam proses itu, insentif yang boleh diberikan oleh Badan Pengawal Seliaan. Untuk mendapatkan kelulusan ubat pada peringkat sebelumnya, kosnya boleh mencecah berbilion, malah trilion. Syarikat farmasutikal telah melaburkan kos ini tanpa sebarang pendapatan, jadi selepas mendapat kelulusan, syarikat farmasutikal akan berusaha sedaya upaya untuk menjualnya dalam skop kelulusan. Dari perspektif doktor, sebagai perantara antara pesakit dan syarikat farmasutikal, mereka perlu bersedia sepenuhnya dengan pengetahuan perubatan terkini untuk menentukan ubat yang patut diberikan, yang tidak patut diberikan dan yang patut diberikan secara sederhana. Walau bagaimanapun, sesetengah doktor yang tidak beretika atau disebabkan oleh rebat, lobi dan pelbagai perkara lain, penyalahgunaan atau penggunaan berlebihan ubat adalah masalah global. Tetapi ia adalah masalah terbesar di negara kita. Mengapa masalah ini timbul? Di Eropah Barat, pada dasarnya, insurans perubatan bermakna pesakit tidak membayar apabila mereka pergi ke hospital. Sudah tentu, ada kelemahan kerana rawatan mengambil masa yang lama. Di Amerika Syarikat, ia adalah insurans swasta. Jadi, ia bergantung pada berapa banyak yang anda bayar untuk insurans swasta. Tetapi jika anda mempunyai insurans swasta, anda kebanyakannya tidak membayar apabila pergi ke hospital di Amerika Syarikat.
Sudah tentu ada kes di mana anda perlu membayar lebih bergantung pada rawatan. Pada dasarnya, jika pesakit datang ke hospital dengan penyakit kritikal seperti stroke, mereka tidak akan membayar apa-apa apabila keluar di Eropah Barat atau Amerika Syarikat. Jadi doktor akan memberikan preskripsi yang pasti dalam skop yang mereka boleh berikan. Tetapi di negara kita, pada dasarnya insurans adalah insurans discount. Anda perlu membayar apabila pergi ke hospital. Terdapat charge perkhidmatan yang dipanggil co-payment yang mesti dibayar oleh pesakit. Dan ia adalah sistem fee for service di mana doktor akan mendapat lebih banyak wang jika mereka melakukan lebih banyak prosedur. Jadi ada kelemahan di mana doktor akan mendapat keuntungan jika mereka memberikan lebih banyak ubat atau melakukan lebih banyak prosedur kepada pesakit. Sudah tentu ini juga ada kelebihannya. Walaupun ia adalah sistem fee for service, kos di negara kita sangat rendah. Jadi walaupun semuanya ditambah, ia tidak dapat dibandingkan dengan kos di Amerika Syarikat seperti yang saya sebutkan tadi. Di Amerika Syarikat atau Eropah Barat, kerana mereka tidak menerima wang daripada pesakit, mereka boleh merawat dengan yakin apa sahaja rawatan yang mereka berikan. Tetapi di negara kita, rawatan yang diberikan kepada pesakit boleh memberi keuntungan kepada diri sendiri. Jadi ia menjadi lebih terdedah. Oleh itu tidak dapat dinafikan bahawa ada situasi di mana ubat lebih banyak diresepkan kerana menerima lobi dari syarikat farmaseutikal. Dan sebenarnya, dengan ujian klinikal pada tahun 2000-an dan kemunculan ubat-ubatan berasaskan bukti, doktor dapat meresepkan ubat-ubatan itu dengan lebih yakin. Namun tidak menjadi masalah jika orang yang perlu mengambil ubat itu mendapat preskripsi ubat itu. Tetapi pesakit yang semestinya perlu mengambil ubat atau orang yang berisiko tinggi stroke dan mempunyai aterosklerosis yang teruk perlu mengambilnya, tetapi ada juga pesakit yang buktinya samar-samar. Sejauh mana kita patut bersikap agresif terhadap orang yang hanya mempunyai faktor risiko? Bagi pesakit-pesakit ini, kaedah penting adalah dengan menggalakkan gaya hidup sihat agar mereka boleh kembali normal dan menggunakan ubat yang lebih sedikit. Tetapi kerana klinik pesakit luar yang sibuk seperti kilang, dengan setiap pesakit hanya 3 minit, adalah mustahil untuk bercakap dengan 60-70 orang. Pesakit juga mahu menerima ubat apabila mereka pulang, jadi ubat sering diresepkan untuk kemudahan. Ubat semakin banyak diresepkan secara berlebihan dan dengan mengambilnya, seperti yang saya katakan tadi, kesan sampingan berlaku. Saya mahu ubat yang tiada kesan sampingan. Itu adalah pemikiran yang salah. Semua ubat mempunyai kesan sampingan. Orang yang tiada simptom daripada faktor risiko dan aterosklerosis tiba-tiba mula mengambil ubat dan merasa badan saya menjadi tidak sihat, saya pening, kaki saya bengkak, batuk. Jika simptom seperti ini timbul, mereka fikir saya merosakkan kesihatan saya dengan ubat ini dan doktor ni menetapkan ubat ni untuk wang. Mereka terperangkap dalam pemikiran ini dan di negara seperti kita di mana komuniti sosial atau teori konspirasi seperti khabar angin atau klip YouTube boleh mencemarkan semua orang, ubat yang tercemar dengan sangat teruk adalah statin. Mengenai statin, sehingga kini banyak klip YouTube memberikan banyak maklumat yang sangat salah. Terutamanya ada yang berkata jangan ambil statin. Apa yang saya katakan, bukanlah semua orang patut mengambil statin. Statin adalah ubat yang hebat, ia mempunyai kesan sampingan. Tetapi orang yang perlu mengambilnya, mesti mengambilnya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika tidak, jangka hayat mereka akan berkurangan dan mereka pasti akan mendapat infarksi miokardium atau stroke. Tetapi orang yang tidak perlu mengambil statin, kerana rawatan berlebihan, akhirnya mengambil statin dan merasakan kesan sampingannya. Walaupun kesan sampingan itu sebenarnya boleh ditanggung kerana ketakutan mereka sendiri, mereka menyebarkan idea bahawa doktor yang memberikan ubat itu salah dan ada konspirasi syarikat farmaseutikal. Sebenarnya, apabila memberikan ubat seperti itu kepada orang normal atau orang yang mempunyai faktor risiko ringan, ia perlu diberikan dengan lebih berhati-hati. Tetapi penyalahgunaan jelas merupakan satu kesalahan. Jika anda adalah pesakit, anda bukan di peringkat untuk memikirkan penyalahgunaan, tetapi anda perlu berfikir untuk mengambil ubat bagi mengelakkan krisis seterusnya. Jika keadaan kesihatan salur darah anda sekarang sangat normal atau pada tahap ringan, maka penting untuk mengambil ubat dengan bijak sambil berbincang dengan doktor.